Okey teman-teman, bersama Sumi Tambak Channel. Cuaca tengah hari ini panas. Ini kita mau petik ini buah watermelon, albino watermelon. Kita tengok dia ada tidakkah buah yang bagus. Itu saya tanam 2 minggu dah tak pergi kebun, nampak dia rumput dah nampak mula tinggi ni. Kita mau petik albino watermelon ni. Ini dia. Tapi banyak yang tak bagus, merekah dia punya buah tu. Mungkin kerana cuaca hujan. Hati-hati jalan sini. Pijak dia punya tu pucuk-pucuk. Banyak yang buruk ni, mungkin musim hujan. Tu masih hijau. Yang tak bagus. Jarang-jarang jumpa watermelon yang color kuning. Dia punya kulit ini mungkin rendah ni. Ini kecil ni mungkin tak bagus ni. Banyak yang merekah ni. Saya cuba tanam, ambil biji dari kawan bagi dia punya biji yang dia dah makan, ambil biji. Lalu kita cuba semai. Ini dia watermelon albino ni, buah semangka albino. Kena tak? Ni kulitnya kuning ni. Kita akan ambil lah, coba belah dia bagus ke tidak ni. Sebab belum pernah tanam yang jenis macam ni. Dia punya buah dia macam buah apa, timun tabu, timun betuk. Mungkin ni kecukan kawin timun betuk mungkin. Dekat pasar belum pernah tengok orang jual. Yang isi kuning tu biasa. Dia punya kulit kalau hijau, tapi dia punya kulit ni kalau kuning. Saya fikir kejut tengok. Saya fikir dia tak bagus ke, rosak ke. Memang dia punya kulit kalau kuning. Belah isi ni memang kuning. Saya gelar dia albino watermelon, semangka albino. Kalau ada tengok ular sawah albino, macam tu lah color dia ni. Harap isi dia bagus lah. Ya, besar pada ni. Ini buruk. Yang aduh. Mungkin kena hujan ni. Buruk. Ini dah. Sayang betul ni. Ni boleh ambil dia punya biji. Terus semai lagi. Mungkin kena hujan. Ya, ini dia. Tengok. Dia punya buah ni buruk. Sayang kan. Kalau punya kulit ni kalau kuning kan.
isi gal kuning biasa kita jumpa. Ini dia punya kulit ni, tengok. Macam kulit timun tabu, timun betuk. Timun sini, timun Dayak juga, timun betuk kulit ni. Belum pernah tengok orang jual kat pasar, baru tengok. Sekali tanam tengok dia punya buah warna kuning. Biasa ada kulit dia kalau hijau, isi dia kuning. Ini kulit dia kalau kuning. Ini wai belum ambil buah semangka. Kita pilih-pilih mana yang bagus. Harap dia punya isi itu bagus. Kita tengok tadi banyak yang merekah lah. Merekah. Oh, nanti kita akan belah. Tengok. Bagusnya tak ada punya isi. Kalau cuaca panas macam ni, makan semangka banyak air memang cun lah. Yang ni kita tanam untuk makan sendiri lah. Kita tak jual. Kita tanam banyak. Tapi oren gi kulit ya. Oren gi mana gi? Mansau gi. Be ya? Be ya. Sama ngutu ah. Timun pula. Semangka albino ni. Oh, kuningan. Banyak yang tak bagus, yang tu berkah. So kalau kuningnya, tu ya, tak gaya. Semangka albino, watermelon albino. Okey, sahabat-sahabat, teman-teman. Aku tengah bawa ni semangka albino, kulit dia kalau kuning. Biasa kita jumpa semangka kulit dia kalau hijau lah, walaupun isi dia kuning. Ini kulit dia kuning. Panas cuaca ni, kalau makan semangka hari tan panas macam ni memang cun lah. Ni banyak air. Tengah hari ni panas. Pukul 12 sudah. Saya ambil buah semangka ni untuk makan dia. Panas perincian. Nanti kita belah makan dia. Ngam. Gunung nan. Harap hari ini tak hujan, walaupun panasnya. Petang kira lebih bagus. Kita tanam sayur belakang rumah. Tanam semangka untuk makan sendiri. Tengok buah nangka itu. Ambil sayur tu ni. Panas, aus. Kita melah ya, makan juicy, hilangkan aus. Dia punya kulit macam kena spray ni. Macam kena spray. Biasa ni tengok kalau hijau ni macam buah apa ni, timun betuk. Ini terkopek macam kuih labu pun ada, labu kuning. Belah ya, haus, masak cuaca panas. Ya.
Masuk. Belah dia bagi mandi dulu, cuci. Tanam sendiri, kita makan, ada tu jual. Jaga-jaga nak tanam lah, ada juga hasilnya. Nanti biji ni kita akan simpan, boleh tanam lagi. Dia punya biji belah, jemur dia punya biji tu, boleh tanam balik. Okey, untuk kita melah semangka tu tadi, tengok dia punya hasil dia bagus ke tidak. Bagus ni. Ini banyak yang buruk. Isi ni kuning. Ini biji yang boleh jemur dia, tanam balik. Musim panas tu tanam semangka, kalau musim hujan tidak bagus, buah dia mudah buruk kena hujan. Menghilangkan kehausan dahaga tengah hari panas. Pakai ni buah semangka, tanam limpo, nyaman ngambil buah sapi makan. Hasil tangan limpo tanam semangka albino. Okay guys, jom kita makan buah semangka kuning. Panas hari ini tadi, ikan ni sejuk, banyak air. Belum masak pula. Dan punya biji ni belum hitam. Kalau hitam tu masalah. Kita takut dia buruk nanti. Ambil aja, belah aja. Blend ambil dia punya jus tu. Ni agak si blender you. Rumah ni. Jus. Blender. Dah kita main ke buah labu kuning, semangka, kalau kuning, si kuning. Bang ini belum manis gila lah, belum masak gila. Kita baru tanam jenis ni, tidak tahu macam mana rupa dia masak. Tangkai ni belum layu sangat. Kalau tadi jumpa banyak yang dah buruk, dah pecah. Jadi kalau dia pecah nanti kita boleh juga makan ni.
yang penting mengkal macam ni. Okey, teman-teman, kalau ada tanah boleh cuba tanam tanam apa-apa ya. Contoh dia semangka, sayur, ada juga untuk dimakan. Jumpa lagi dalam episod. Jangan lupa tekan butang subscribe Sunyi Tabak channel. Jumpa lagi.